In kanat salihatan, jikalau mayat itu orang baik, orang taat agama. Dia kata apa? Qaddimuni, qaddimuni, cepat sikit hantar aku ke alam kubur. Nampak? Mayat baik. Dia bercakap dalam kanda tu, dalam pengusung tu dia cakap, kalau mayat baik, cepat sikit, cepat sikit. Jangan lambat sangat, cepat sikit, bawa aku pergi kubur. Wa in kanat ghaira zalik, jikalau mayat tidak baik, orang semayang dia tak semayang, orang puasa dia bahang nasi buku. Dok. Orang bayar zakat dia kedekut harta dia. Nak, orang buat sejik dia tukang rombok sejik. Orang panggil penceramah dia tukang marah, tak boleh ngajar. Faham tak? Orang nak buat Islam dalam negara dia tukang halang. Kalau mayat lagu tu lagu mana? Maka qalat, mayat tu akan berkata, ya wailata, berat nanang dah. Kalau terjemah Arab tak ada berat nanang tu Terengganu. Maknanya susahlah aku pada hari ini. Faham? Ila aina tadhhabu Nabi, kepada mana kamu nak bawa aku pergi? Mu nak bawa aku pergi mana Mu nak bawa aku pergi mana? Yasma'u sautaha kullu syai', semua makhluk dengar suara mayat bercakap-cakap itu. Illal insan, melainkan manusia tidak dengar. Walau sami'a, jikalau manusia dengar, la sa'iqa, nescaya pengsang dan mati manusia. Siapa cerita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau tak percaya cerita ni, mati beli mozek 2 kotak. Faham? Tanam jarak. Pasal hadis Nabi kita terima. Kita tak boleh pandai-pandai. Mana mayat berkata-kata, Allah wahyukan kepada Rasulullah cerita kepada umat. Maka sampai kepada kita cerita ni, bahawa mayat berkata-kata. Kalau orang dengar, pesang. Siapa nak hantar mayat kubur? Bila kita akakkan dia, mayat kata, hei, nak pergi mana? Kita pun piang lapar mayat. Tak ada orang nak hantar. Nak? Tak usah kata mayat jahat, mayat baik, kita lari juga. Mayat baik berkata lagu mana? Qaddimuni. Kita akak daripada masjid, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syiak, AJK, pengurusi JKK. Faham? 6 orang akak. Bila akak nak keluar masjid, mayat di dalamnya berkata, cepatlah sikit, lambatnya jalan. Kita pun bingung, lepas terus tanda. Nak, Tok Imam lari terus balik di rumah. 3 hari demam kura. Tak?